Oh, lama. Makan shawarma lah. Lama tak makan shawarma. Hello. Assalamualaikum. Bos, saya how to order Boleh cakap Melayu? Boleh? Oh, boleh cakap Melayu? Boleh lah. Okey, saya nak order shawarma daging lah. Nak cheese nak biasa? Cheese. Cheese. Alright. Ada lem sheng. Boleh lah ambil lem sheng. Saya Satu. tak pernah makan lem sheng. Ya, boleh satu. Okey. Oh, you boleh cakap Melayu. Sudah berapa lama? Sini 11 tahun. 11 tahun. Wow. Alright. Thank you. Alright. Ni kunafa ya? Kunafa cheese. Oh, kunafa cheese. Boleh lah satu. Ini kunafa agak? Ini baklava. Baklava. Celawa je. Ini how much? Ini 25. 25. Beli dua 40. Ada promotion. Ni untuk hadiah best juga ni. Boleh. Bulan puasa orang lepas buku puasa, minum teh apa-apa, makan ini baklava. Sedap suka. Lawa. Boleh jadi kuih raya. Ini kalau orang nak order ada dekat online ke? Boleh. Ada food panda. Oh. Grafik. Food panda dengan Grab. Boleh lah. Nantilah next time order. Oi, boleh try. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, juicy. You daripada mana? Syria. Syria. Sudah kahwin tak? Kahwin orang sini? Tak. Ada? Syria. Syria juga? Oh, you bila balik ni? Bila tak balik? Tak balik? Tak balik. Sudah 11 tahun. Tahun 2015 saya sampai sini. Sampai sekarang tak balik. Bila nak balik? Tak tahu lagi. Tak tahu. Tak tahu lagi. You wife kat sana? Tak, wife sini. Oh. Sini. Oh, wife kat sini ke? Okay. Ui, boleh tester lagi. Alhamdulillah. Beef. Ya, beef. Bismillah. Delicioso. Alright. Thank you so much. Terima kasih, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Kunafa. Aku try dulu kunafa sebab tengah panas. Tapi dia punya kunafa ni tak berapa nak manis lah. Ke memang sepatutnya rasa dia macam tu. Tapi okey lah untuk siapa-siapa yang tak suka manis. Shawarma. Tapi dia balut macam pocong, babe. Bismillah. Oh, sedap. Aku suka shawarma ni sebab dia punya roti tu dia buat sampai garing. Sedap tu shawarma daging. Serius. Lagi sedap daripada ayam. Ni add on garlic sauce. Oish. Daging lembut, juicy, tak kering. Ini yang kita mahukan. Ini shawarma set. Sama juga dia punya roti dibuat garing. Campur sikit sos. Saja nak bagi tahu, ramai orang cakap aku food reviewer. Aku bukan review makanan. Aku makan, lepas tu aku bagi tahu apa yang aku rasa. Tak reti pun nak